Ini sekolah Faiz, SK Taman Damai. Faiz dan Aiman berkawan baik, tetapi perangai mereka jauh berbeza, umpama langit dengan bumi. Hai, saya Faiz. Hai, saya Aiman. Faiz seorang murid yang rajin dan selalu menyiapkan kerja sekolahnya dengan kemas dan rapi. Aiman pula malas membuat kerja sekolahnya dan menghabiskan masanya dengan tidur. Pada suatu hari, Cikgu Haikal memberi tugasan kepada murid-murid. Cikgu mahu kamu semua bentangkan kitaran air semula jadi pada minggu hadapan. Bentangkan hasil kerja kamu dengan cara yang terbaik ya. Faham semua? Faham, Cikgu. Aiman, bangun. Kau tahu tak, kita ada tugasan sains. Cikgu cakap kena bentang minggu hadapan. Malaslah, aku penat lah. Kacang je ni kot. Aku guna PowerPoint kejap je ni. Jangan kacau lah. Aiman. Orang nak tolong dia main-main pula. Faiz menyiapkan tugasan yang diberikan oleh cikgu. Alhamdulillah, dah siap tugasan saya. Hari demi hari, Aiman tidak berubah. Dia masih lalai dan leka. Akhirnya, Alamak, macam mana ni? Masa dah suntuk. Aduh, sakit kepala aku. Satu apa pun aku tak buat lagi. Faiz, tolong aku Faiz. suatu petang di taman permainan. Aiman, kau okey ke? Nampak serabut je. Faiz, tolonglah aku. Aku belum siap lagi lah kerja Cikgu Haikal. Pening aku. Itulah kau. Hari tu kata kacang je. Mai aku tolong. Kau buat guna PowerPoint. Lepas masukkan gambar awan, kau buatlah animasi sikit. Baru canggih. Terima kasih Faiz. Alhamdulillah dah siap pun. Tak sangka dalam PowerPoint macam-macam boleh buat. Itulah kelebihan kalau kita fasa digital. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Semua murid memetang hasil tugasan. Kitaran air bermula apabila air disejat menjadi wap air. Akhirnya, awan menjadi berat dan jatuh semula ke bumi menjadi hujan. Begitulah kitaran air. Terima kasih murid-murid di atas pembentangan tentang kitaran air. Antara semua, yang mana paling seronok? Faiz dan Aiman, Cikgu. Tahniah Faiz dan Aiman. Cikgu pun suka dengan pembentangan kamu. Terima kasih Faiz, tolong aku. Walaupun aku nakal, kau masih nak tolong aku. Kita kan kawan. Inilah tipe persahabatan. Pak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikianlah erti persahabatan antara Faiz dan Aiman. Walaupun berbeza perangai, namun mereka tetap bersahabat baik, umpama isi dengan kuku.